Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan AKPS menggagalkan cubaan menyeludup keluar ungka dan kuskus di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Lelaki berkenaan dikesan menyembunyikan hidupan liar berkenaan di dalam bagasinya untuk diseludup ke India. Dalam satu kenyataan, AKPS memaklumkan lelaki berusia 46 tahun berkenaan ditahan jam 8.10 malam semalam di KLIA Terminal 1. Tangkapan dilakukan hasil kerjasama AKPS, Jabatan Pelindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan bersama Polis Bantuan KLIA. Lelaki warga tempatan itu dikesan cuba membawa keluar hidupan liar menggunakan penerbangan ke Mumbai. Hasil pemeriksaan ke atas bagasi suspek menemukan seekor ungka dan 2 ekor disyaki kuskus yang dianggarkan mencecah RM20,000. Suspek ditahan dan dibawa ke Balai Polis Aeropolis untuk siasatan lanjut mengikut Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010 serta Akta Perdagangan Antarabangsa mengenai spesies terancam 2008. Semua barang kes diserahkan ke Pejabat Perhilitan KLIA untuk tindakan lanjut.